Hai Dr. Afika. Hai. Betul ke dekat klinik ni boleh cuci telinga? Betul, dekat sini kita boleh cat telinga guna kamera. Kamera tu masuk dalam telinga ke? Betul. Nak tengok lah. Okey, jom. Doktor, kenapa kita kena cek telinga guna kamera? Kebanyakan pesakit datang dengan komplain telinga sakit. Ada yang kata gatal-gatal, ada yang kata keluar lilihan daripada telinga, ada juga yang kata kurang pendengaran. Jadi, bila kita gunakan idaskop, kita boleh tengok sama-sama kenapa telinga tu sakit ataupun kurang selesa. Okey, dah sampai bilik ENT. Jom masuk. Okey, jemput duduk. Okey cik, jadi ni kamera yang kita akan gunakan untuk tengok dalam telinga. Okey, jadi cik selesakan diri, kita tengok sama-sama ya. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan rawatan telinga, anda boleh tetapkan temujanji di website kami. Search astanamedicalampang.com. Tekan book your appointment. Kemudian ear examination/toileting dan pilih servis yang anda mahukan. Contohnya endoskopi ear examination. Tetapkan tarikh dan masa. Isi maklumat yang berkaitan dan klik book appointment. Mudah je. Jumpa anda nanti.